yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada tengah hari ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata awal. Seluruh suah kepimpinan Jabatan Kuasa Penganjur itu Wajah Bank Kuala Lumpur dan juga kerjasama pusat penetakan wilayah persekutuan, semua staf-staf yang ada di dalam Dewan yang mulia ini, muslimin dan muslimat, semuanya dalam Allah yang kita muliakan. Kita bersyukur kepada Allah yang selalu mengizinkan kita buat benda yang baik. Selalu Allah mengizinkan kita dengan hari ini buat benda yang baik dan betul, berkumpul dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini jadi amal soleh, akan memberatkan amalan kita yang sebelah kanan, insya-Allah menguntungkan hidup kita di dalam dunia dan menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa bertemu Allah di akhirat. Jadi untuk maklumat macam diberitahu tadi, program dengan hari ini soal jawab agama. Ada banyak soalan ni, lebih kurang 800 soalan. Jomel, siapa yang type ni? Senang baca. Baik. Soalan yang pertama, bagaimanakah dikatakan berhijrah dalam urusan perbankan, istimewa pada zaman moden kita ini? Bila kita sebut hijrah, satu peristiwa yang bersejarah dalam Islam, iaitu umat Islam meninggalkan tanah air Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Lepas pada itu tak ada lagi hijrah. Yang Nabi kata la hijrah ba'dal fath. Selepas peristiwa Fathul Makkah tidak ada lagi hijrah. Maksudnya sekarang kalau orang Mekah pindah ke Madinah tidak dinamakan muhajir. Tak akan berlaku lagi. Sekali itu saja. Mereka saja yang akan mendapat pahala orang-orang yang berhijrah. Kita tak dapat. Tapi illa jihad wa niyah. Ada lagi pun. Yang ada lepas pada ini ialah bersungguh-sungguh dan niat yang betul. Jadi kita orang yang duduk dalam sistem perbankan Islam ke ataupun perbankan apa saja, kita umat Nabi Muhammad SAW, kita masuk dalam hadis illa jihadun wa niyah. Tak ada dah hijrah, tapi kamu ada dua benda untuk jadi baik, untuk jadi lebih elok, untuk dapat keredaan Allah. Nombor satu, jihad. Ramai orang salah faham, dia kata jihad lah. Tak tahu. Jihad ni al-jahdu, bersungguh-sungguh. Manakala kita buat kerja apa, bersungguh-sungguh. Orang buat kerja ni, ada 3 jenis. Satu, dia buat biasa. Buat biasa, macam biasa. Yang kedua, buat sambil elok. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Dalam hadis ini, yang masuk dalam dapat keredaan Allah dan pahala lebih, buat bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita ni berdakwah bersungguh-sungguh, jihad. Kalau kita sedekah bersungguh-sungguh, jihad. Kalau kita buat kerja amal NGO ke apa tapi bersungguh, dipanggil jihad. Jadi ada tak peluang kita nak bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha? Ada tak? Jadi mulai daripada ini kita tekad untuk bersungguh-sungguh dan lebih-lebih lagi dalam perkara akhirat. Contohnya kalau kita semayang, bersungguh tu macam mana? Maknanya kita betul-betul baca betul-betul. Bila kita baca buat betul-betul. Ada orang dia baca juga. Allah. Allah. Assalamualaikum. Dia semayang tapi tak buat betul-betul. Jadi mulai sekarang kita buat betul-betul. Jadi kadang-kadang kalau kita nak bersungguh, nak sedekah, nampak dia kalau tak sedekah, orang yang bersungguh terus ambil. Dia tak ada kaki-kaki batu tolong aja. Ini bahasa minum dulu. Masih duit lagi. Nampak tak? Nampak tak? Dari hijau ni.
Nah, sebab apa? Sebab kita bila berbuat sesuatu sebenarnya bukan semuanya dapat yang premium. Nah, kita buat yang betul-betul hebat baru premium. Nah, kalau main-main saja buat kereta, dia takkan jadi Lamborghini ke. Dia mesti sungguh-sungguh. Jadi begitulah dalam bank kan, dalam sistem urusan bank, pekerja bank, manager bank tak ada duit, awak ada peluang bersungguh-sungguh. Mana? Kita upgrade. Okay, hidup kita mesti kena upgrade. Kalau dulu kita menumpang rumah berdua, kemudian kita upgrade, dapat menyewa sendiri. Kalau dulu kita menyewa sendiri, sekarang dapat rumah sendiri. Itu bagi upgrade, makin lama makin baik. Betul? Dulu pakai motosikal, sekarang dah pakai wajah. Dulu wajah, sekarang Exia. Itu upgrade. Betul tak? Maka kenapa kita tak upgrade? Kita beri dengan Allah. Nampak? Kalau dulu banyak yang tak betul, kita kurangkan yang tak betul, biar lebih yang betul. Dan apa saja urusan masuk dalam bab perbankan, semua kita boleh bergerak, berubah ke arah untuk mendapat keredaan Allah. Kalau ada sistem-sistem yang tidak sesuai dengan syariat, kita boleh buat kritikan, kita boleh buat anjuran, adil nasihat, agama itu nasihat. Dan mudah-mudahan kritikan ataupun nasihat daripada orang-orang bawahan sekalipun, kalau niat ikhlas kerana Allah, insya-Allah akan mendapat sentuhan daripada Tuhan. Jadi biar ada niat kita bukan suara cukup dengan aku bekerja, nanti dapatnya laki bersara, dah ada semua rumah, bukan kata itu. Tapi sekurang-kurang ini jahil bil ardi khalifah. Aku dijadikan manusia di bumi untuk mengubah apa yang tidak betul kepada yang lebih betul. Jadi siapa pun daripada paling pangkat yang paling bawah sampai pangkat paling atas, selagi umat Nabi Muhammad ambil lagi inisiatif untuk memperbetulkan apa saja yang ada dalam sistem kita, termasuk sistem bank yang ada sekarang. Itu dia bagi lihat. Kemudian buat kerja itu niat, biarlah niat yang betul. Apa niat yang betul? Niat untuk mendapat keikhlasan, keredaan Allah. Sebab kalau niat tak betul, sembahyang pun tak dapat pahala. Terus kata main, terus kata bersukan. Tapi kalau niat yang betul, jogging dapat pahala. Kenapa pun jogging? Kerana menyehatkan diri. Kenapa nak sehatkan tubuh anak? Kerana Nabi kata Allah lebih sayang orang mukmin yang sehat daripada yang tidak sehat. Nampak? Baik. Soalan yang pertama, duit makalah yang diterima untuk surau dan pusat pengurusan zakat bagi imarah surau dengan melakukan berbagai, bolehkah duit itu digunakan dengan membeli lembu kurban yang kita sumbangkan pada surau atau masjid di kawasan pedalaman untuk melakukan ibadah kurban? Baik. Apa tujuan dikembalikan duit zakat kepada kita? Itu bila nak tahu. Betul lah, nak tahu makalah, nak tahu apa tujuan. Kita bagi zakat, dibagikan kita contoh 10% balik. Untuk apa? Untuk kita agihkan kepada siapa? Kepada asnaf. Kalau disyaratkan benda itu untuk asnaf dia. Nampak lagi? Kita boleh beri pada asnaf. Maknanya kita ada asnaf kita sendiri, kita boleh. Kalau bukan disyaratkan beri kepada asnaf, maka terpulang kepada kita, boleh diniagakan untuk dibiarkan lagi keuntungan. Tengok syarat. Soalan seterusnya, apakah yang dikatakan dengan menzalimi ilmu? Zalim ini apa maksud zalim? Kena faham dulu. Zalim artinya buat benda tidak kena pada tempat. Awak lagi, letak sesuatu tidak kena pada tempat. Lawan bagi zalim itu adil. Adil apa maknanya? Letak sesuatu kena pada tempat. Nampak? Jadi kalau maknanya kita tak beri nafkah kepada anak isteri kita, maka kita menzalimi anak isteri kita. Kenapa? Kerana tempat sepatutnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal kita sediakan untuk anak isteri. Tetapi kita sediakan untuk orang lain. Bila kita sediakan nafkah untuk orang lain,
TikTok. Ataupun orang yang sepatutnya mendapat sedekah ataupun sumbangan ataupun derma, tapi kita Nabi tak hak, kita dia menzalimi. Maka begitulah dengan ilmu. Ilmu ini satu, yang pertama untuk suluk. Siapa yang ada ilmu, sama seperti dia buka rumah, pintu rumah dan buka suis. Nah, mak tekan suis, nyala dalam lampu, cerah tak? Cerah tu ilmu. Sebab tu dia kata al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Yang dia nak pada cahaya itu dah cerah ilmu. Orang yang tidak ada ilmu, seperti yang balik ke rumah malam dan dia tidak ada lampu, dibuka pintu memang rumah dia, tapi sekejap lagi dia langgar meja, dia langgar kursi, dia langgar almari, dia masuk bilik yang salah. Kenapa? Kerana tidak cerah. Maka ilmu itu menunjukkan ini, itu ilmu. Nah, jadi kalau kita tidak gunakan ilmu, kita sudah menzalimi. Itu nombor satu. Yang kedua, kita gunakan ilmu pada tempat yang salah. Nampak lagi? Jadi nombor satu sekali, biar ilmu itu kita guna. Al-ilmu nurun. Bila kita guna, bila kita suluh. Lampu suluh berguna bila kita suluh. Kalau simpan dalam almari tidak berguna. Maka bila kita gunakan ilmu, maka kita tidak menzalimi ilmu. Yang kedua, jangan salah guna ilmu kita. Dan orang yang salah guna, maka dia tidak dapat keredaan daripada Allah. Ilmu dunia atau ilmu akhirat, gunakan dengan cara yang betul. Dan ilmu akhirat tak digunakan cara yang betul, nah, jadi salah, kadang-kadang jadi dosa di sisi Allah. Nampak lagi? Contoh, kita pandai mengajar Quran. Okey? Kita ajar orang. Tujuan apa? Supaya orang dapat jelek Quran. Barulah ilmu itu dapat keredaan Allah. Nah, tapi kalau nak jual ilmu semata-mata, maka itu tidak dapat keredaan Allah. Tidak mengapa orang mengajar Quran dia boleh terima ihram, hukumnya halal. Tapi itu bukan motif, itu bukan tujuan. Tujuannya mengembangkan ilmu, mencelekkan masyarakat biar tidak buta Al-Quran. Apakah hukum membaca Quran di atas ribut? Dia baca Quran atas ribut. Nampak dibaca pun daripada laptop. Laptop memang kena letak atas ribut. Sebab tu dipanggil komputer ribut. Dah dibaca dengan Quran. Dengar baik-baik. Dia baca Quran, Quran dia letak atas ribut. Atau macam mana? Waktu saya faham apa hukum baca Quran di atas ribut. Mana dia ambil Quran, letak atas ribut macam ni. Tuh. Dia pun baca lah. Jawabnya, hukum membaca Quran itu sunat, dapat pahala. Nampak? Jadi kalau ditanya hukum baca Quran, tapi kalau apa hukum meriba Quran, itu jawapan lain. Itu benda lain. Hukum baca Quran di atas riba lain. Hukum meletakkan Quran atas riba lain. Okey? Apakah hukum meletakkan Quran atas riba, kemudian kita baca atau tak baca? Hukumnya apa tujuan letak atas riba? Al-umuru bimaqasidiha. Jawapannya, segala perbuatan manusia bergantung pada tujuan. Apa tujuan mengambil Quran, tiba-tiba letak atas riba? Tujuan membaca, maka letak atas riba itu harus. Nampak lagi? Okey, dan bila kamu baca, dapat pahala. Banyak mana dapat? Sebanyak mana huruf yang kamu baca. Bukan 3 jam, bukan 3 saat, bukan 3 hari. Nabi kata, man qala harfan min kitabillah falahul hasanah. Apa diri belakang ada 3 kosong. 2 lagi kosong. Mana depan? Ada cabut tak betul. 1 lagi kosong. 1 lagi kosong. Man qara'a harfan min kitabillah. Nabi kata siapa baca 1 huruf dari Quran. Nabi tak kata baca dari mushaf, daripada dinding, skrin komputer, laptop, handphone, tak kata. Maknanya di mana-mana saja kamu baca Quran, tak kira apa cara pun,
Satu huruf, satu pahala. Kemudian Nabi kata al-hasanah bi asyri amsalih. Setiap satu huruf akan digandakan 10. Kalau double temple pay 10 kali. Nabi kata siapa baca alif lam mim dia dapat 30. Kerana alif 10, lam 10, mim 10. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Kalau salah kita sama. Berapa huruf bismillahirrahmanirrahim? 19. Tak pun salah jawab, kita tak apa. Kita belajar, okey? Saya pun salah. 19. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan nasi. 19 kali 10. Tanya orang baik. Kalau tak jawab, lupa. Lagi 190. Jadi kalau Fatihah 156 huruf. Siapa yang baca sekali surah Fatihah 1560 pahala. Atas riba ke, pegang gini ke, baca Quran letak kat dinding ke, Quran letak bawah ke, harus. Yang tidak harus, Quran itu diletak pada tempat yang nampak menghina dia. Kita berdiri, Quran letak atas lantai, dilarang. Kita duduk, letak Quran atas lantai, harus. Kita duduk, bercila, Quran letak atas lantai, tidak ada pelapik, tak ada rehat. Yang contoh dia nak mengaji, duduk sila, ambil Quran tak kapek atas lantai lah, dia pun baca, harus. Yang tak boleh tak bukan duduk nak mengaji, dia jalan-jalan, Quran tak atas lantai. Hukumnya haram. Nampak? Ada rupa memuliakan, tidak ada rupa merendah-rendahkan, hukumnya harus tidak mengapa. Dah. Ramai orang perempuan dia nak mengaji Quran, dia malas nak bangun pakai tudung kerana tengah pakai baju pelawak. Dia pun tak baca Quran sebab dia salah faham dalam Facebook kata wajib tutup aurat. Orang perempuan baca Quran tak tutup aurat pun dapat pahala, tutup aurat pun dapat pahala. Jangan baca di luar rumah sudah lah, duduk atas sana. Faham lagi? Dah pun pakai tudung pendek, pakai baju t-shirt pula. Contoh ni. Tak pakai tudung. Boleh dah baca Quran. Tak ada ulama kata tak boleh. Ambil Quran, ambil bagi-bagi, pakai baju pelawak. Kan orang kan suka baju pelawak. Dah. Muka-muka pelawak. Dia ambil bagi-bagi dia baca lagu tu 15 huruf dapat. Banyak mana? Tapi ulama kata kalau kamu pakai tutup aurat lebih baik. Soalan seterusnya, apakah hukum orang Islam percaya pada horoskop ataupun ramalan bintang? Hukumnya haram. Yang lepas-lepas minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. Dan ada 3 perkara Nabi kata umatku sayang nak tinggal. Nampak? Maksudnya perkara yang tak betul mereka masih amalkan. Nombor 1, ramalan mengikut bintang. Ini benda ni haram. Ini jahiliah. Tinggalkanlah. Nampak? Okey. Yang kedua, berteriak ketika kematian. Dengar baik-baik. Kalau ada kematian, hukumnya harus menangis. Haram teriak. Apa biasa? Menangis biasa kerana sedih. Harus. Yang haram meneriak. Haram merau-rau. Laki aku mati, laki aku mati. Kenapa laki aku mati? Kenapa laki aku sudah mati? Faham lagi? Dia bising-bising lagu tu dipanggil niat. Hukumnya haram. Faham lagi? Anak aku. Sampai cabut-cabut rambut dan sebagainya, itu haram. Okey? Menangis biasa harus. Tapi tengok pada menangis, 5 bulan kahwin juga. Kahwin dengan tukang mandi mayat kaki. Tapi itu bank lah. Yang ketiga, menganggap sial kepada binatang. 3 perkara ni jahiliah. Dia anggap sial kepada binatang. Nak pergi Cameron Highland, keluar daripada Damansara, tengok bewok melintah atas jalan. Kalau lama tak jadi gilik. Kenapa abang? Bewok melintah sial. Abang kau yang sial. Ni bewok tidak sial. La tiar bil hayawan. Kata ulama tidak ada sial pada binatang. Faham? Dah bewok
makan apa dia nak berita. Betul lah kita lalu aku kena dia. Kita bawa aku lalu. Bukan, kena faham dek. Bukan. Okey. Jadi bintang dia tidak meramalkan nasib kita. Dulu kita baca Capricorn, Aquarius dan sebagainya. Baca pagi-pagi dah baca dah. Okey, dah baca. Okey, pagi agak kurang aktif. Menjelang tengah hari awak akan rasa lebih cergas. Kita baca ramalan. Ada korbanan. Tengah hari ini awak akan ada sedikit duka cita dan malam nanti insya-Allah bergembira. Kita pun pasal dia pun insya-Allah tu. Padahal terlambat dah saja. Padahal tengah hari kita akan dapat berlimpah tu semua. Jadi balik malam kan kena bela diri kau. Ini terbalik. Jadi benda-benda itu tak payah percaya lah. Itu sahaja ramalan. Okey. Apakah beza antara syirik besar dan syirik kecil dalam kehidupan harian? Maksudnya benda yang dosa besar, maksudnya dosa kecil. Itu maksudnya. Okey, cuma dalam bab syirik ini berkait dengan kepercayaan. Okey, syirik besar ini benda yang jelas-jelas, benda seperti mempertuhankan makhluk. Syirik kecil ini seperti sembahyang, riak kerana orang. Jadi orang Islam ini banyak melakukan syirik kecil. Sembahyang dia tidak kerana Tuhan. Faham lagi? Okey, dia derma tidak kerana Tuhan. Okey, hidup saja-saja orang tak ada, dia tak derma. Tapi bila orang penuh ramai, dia pun buat duit cengkeh. Dalam hati ni supaya orang puji dia. Itu syirik kecil. Nampak tak? Itu syirik kecil. Kalau dia sembahyang tahajud, nanti dia cerita ke orang. Pagi esok dia cerita, semalam buat petik, pukul 3:30 pagi bergegar tak rumah saya. Saya tengah tahajud. Dia nak cerita petik ke nak cerita tahajud? Apa tujuan nak tahu dia tahajud? Supaya dapat feedback. Kalau orang puji bagus. Benda itu merosakkan. Kerana syirik kecil, asyirkul asghar. Dan Abang Mat minum kopi. Beliau ada kat kafe. Orang ajak minum kopi. Dia tak apa. Saya proses ni kami 30 tahun. Kenapa? Kerana nak lapor dia hebat. Tak payah sembunyikan amalan kita. Kalau orang nampak dia punya pasal, yang tak nampak bukan untuk dia amalan. Tak, untuk Allah. Okey? Dia selamat. Walaupun kita bagi kecil saja, tapi dah ikhlas, dia ada harga dia. Benda ikhlas ni seperti permata ori. Permata yang original, permata delima, kecil saja, sebutir saja, tapi harga RM500,000. Tak? Tapi kalau batu jalan, baru RM300 satu lori. Nampak? Itu beza dia. Jadi walaupun kita sedekah RM1, tapi kerana ya Allah, mahal bayarannya. Soalan seterusnya, suami yang tak beri nafkah zahir, isteri boleh tuntut cerai tak? Ini apa tak apa. Okey. Bila kita berkah akad nikah okey. Aku terima dah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Berkahwin dah kita. Okey. Bila dah akad nikah, wajib bayar mas kahwin. Belum wajib bayar nafkah. Wajib bayar mas kahwin. Okey. Belum wajib bayar nafkah. Bila wajib bayar nafkah? Moment. Anggur. Bila start wajib bayar nafkah? Ni sedang hijau. Tak apa salah, tak kena protes. Lepas akad nikah wajib bayar mas kahwin tadi. Belum wajib bayar nafkah. Bila? Kahwin lagi? Belum? Ambil. Kalau tak ingat, kena kahwin lagi. Selepas isteri
duduk berduaan dengan suami. Faham lagi? Jadi kalau hari ini kahwin, baru wajib mas kahwin. Bila isteri pergi rumah suami duduk berdua, minggu depan, contoh, maka minggu depan tu baru suami wajib bagi mas. Nafkah, faham lagi? Nafkah tak apa? Makan minum isteri, pakaian isteri, dan rumah tempat tinggal. 3 perkara. Okey. Jadi seminggu ni dah kahwin tapi belum lagi duduk bersama. Ayah pengantin perempuan wajib tanggung. On the way dah, minggu depan on the way, masukkan pengantin perempuan dalam kereta, faham? Nak tahu rumah suami dia mana, Gombok contoh, dari dalam masalah. On the way tu, faham lagi? Siapa wajib makan minum dia? Ayah je lagi. Turun sampai di Gombok, turun kereta, faham lagi? Sebab Gebok pengantin perempuan, tak pernah pakai itu tinggi. Jadi terseliuk. Wang ini kena 300. Ayah pengantin perempuan wajib bayar. Kerana belum masuk dalam rumah. Bila dah masuk dalam rumah suami, terpijak pula kulit pisang, jatuh. Berarti pula ini kena 1,500 kerana lagi tulang belakang. Suami wajib bayar. Mana? Dah masuk pintu rumah suami. Faham lagi? Okey. Maka siapa-siapa yang jadi suami wajib bayar 3 benda ni setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari, bergantung pada persetujuan bersama. Okey, apa benda? Makan minum isteri, pakaian dia, tempat tinggal. Kalau Terengganu lebih kurang 2,000 sebulan. Cash kena bagi. Sini Allah lebih lagi lah. KL Lumpur. Nampak semuanya mahal, betul tak? Terengganu, bandar lah 2,000. Kalau kampung-kampung 1,000. Dia ulu-ulu dia 1,000. Itu. Jadi walaupun suami itu gajinya kecil, isteri gaji besar. Contoh suami dia hanya gaji kecil saja, RM800 timbalan dia fikir. Ataupun dia kontraktor RM800. Okay? Isteri dia RM800,000 sebulan. Kontraktor kelas A, buat stadium, boleh dapat RM800,000 sebulan. Boleh lah. Okay? Walaupun gaji bini RM800,000 sebulan, suami RM800 je, wajib kena tanggung makan minum pakaian tempat tinggal sampai. Dan ada 1 bulan yang suami miss kerana duit hilang, dompet jatuh, wallet jatuh, maka bulan itu dikira berhutang dengan isteri sampai wajib bayar. Jelas lagi. Lepas tu jangan poligami. Okey. Tahu lah Terengganu saja orang poligami, kalau nak isteri kedua, kad gaji itu kena 8,500. Berapa orang kerja 8,500 gaji. Faham? Semua banyakkannya pergi 39. Faham tak? Dah. Tinggal spender saja. Jadi kalau suami hilang duit, suami sakit, ada bulan yang miss tak bagi, tak berdosa. Tapi kalau suami sengaja tak beri sebulan saja, berdosa. Sampai dia habis dosa dia, sampai dibayar balik. Jadi soalan dia, bolehkah isteri minta cerai kalau suami tak beri nafkah? Betul? Okey. Saja-saja minta cerai berdosa, tak masuk syurga. Kalau orang suka-suka hati dia minta cerai, lam yatina ra'isal jannah, tak masuk syurga. Apa makna tak masuk syurga? Balik semula ke dalam masyarakat. Dah, go to hell. Kedua akhirat dah tu, bukan dunia. Faham lagi? Tapi ada 5 sebab boleh minta cerai. Dengar Nombor 1, suami tidak benarkan kita buat yang wajib, dilarang kita sembahyang, boleh minta cerai. Contoh. Yang kedua, suami suruh buat benda yang haram, suruh minum arak ke apa kan, boleh minta cerai. Yang ketiga, suami pukul kita, berdarah, luka, bengkak, jet terkok, beranjik atas dada, katok dengan besi dan sebagainya, itu jahat, boleh minta cerai.
Okey, yang keempat, suami kena penjara. Biasanya minimal dalam Malaysia 3 tahun ke atas boleh kena minta cerai. Okey, dan yang kelima, suami tak beri nafkah. Sudah terjawab. Tapi kalau awak bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau awak nak minta cerai juga, sudah ada wujud kes, hukumnya harus. Soalan seterusnya, apakah hukum isteri yang sering mengancam ajak pergi jabat agama? Jadi suami tak ni isteri juga macam-macam masalah. Betul tak? Ada orang kenapa Ustaz dunia ni macam-macam masalah? Dunia itu makna masalah. Jadi kita duduk dalam tempat masalah, tidak akan selesai. Betul tak? Tak selesai. Dulu kita 5 tahun dulu ada masalah, bini kita gaduh dengan jiran, dah selesai. Lepas tu anak kita pula pukul orang di sekolah, dah selesai. Cikgu pula pukul anak saudara kita, dah selesai. Lepas tu ayah kita pula malam dengan bini kita, dah selesai. Lepas tu kita pula sekarang nak menikah seekor lagi, dah habis-habis masalah. Betul tak? Itulah dunia. Jadi habis selesai satu, datang lagi satu. Cuma kena faham, tak selesaikan dengan cara yang baik dan betul. Okey? Jadi bini ni selalu asal sikit je, jom pergi jabat agama. Sebab dia ada geng WhatsApp dalam jabat agama kan. Asal sikit, jom pergi jabat agama. Jawabnya, apa tujuan nak ajak pergi jabat agama? Tujuan nak ikhlas pada Ain, silakan. Ajak banyak sikit. Kerana suami malas mengaji. Tapi kalau maksudnya ajak bercerai, isteri itu tak baik. Faham lagi? Kerana apa? Kerana cerai ini Allah tak suka. Tapi orang perempuan minta maaf. Kalau dia ni cerita ni yang mebeng. Dia ada ini penyakit asal sikit. Cerai lah saya Pak. Cerai. Kita tak boleh nak nasihat. Kita kata tak baik mengumpat kefikiran. Masalah baik. Kita berdosa kata kat orang. Kalau berdosa, kenapa nikah dengan saya? Dia jawab lagi. Tak baik. Lawan suami masuk neraka. Abang surga ke masuk syurga? Geng kita. Dari larang dia, jom pergi jabat agama. Kalau mengugut lagu tu, bukan berkahwin. Apa tujuan berkahwin? Kita 10 ilaiha. Duduk elok-elok dengan pasangan masing-masing. Faham lagi? Suami buat baik ke bini, bini buat baik ke suami. Nak dapat yang sempurna, kita tidak akan dapat. Melainkan kita akan jumpa isteri dan suami sempurna dalam lagu saja. Realiti tidak ada pasangan sempurna. Dalam lagu ada kau yang sangat sempurna. Itu lagu. Dua-duanya dia ada jawab. Betul tak? Tidak akan. Cuma saling melengkapi satu sama lain. Itu saja. Betul tak? Kita bahagia dapat tunaikan perintah Allah, sudah dikira sempurna. Soalan seterusnya, apakah pandangan Islam tentang penggunaan AI dalam kehidupan harian? Antara nikmat baru dan alat baru ni AI. Okey, memang intelijen semua lah. Jawabnya begitu. Islam bukan agama melarang. Islam bukan agama mengharam. Bukan agama blocking Islam. Islam agama kawal saja. Jangan melampau-lampau. Kalau kita nak nasihat ibu bapa kita, jangan sampai durhaka. Semua kalau kita nak bersukan, jangan sampai abaikan hak orang lain. Jadi Islam bukan nak larang, dia nak kawal kita. Tak mau bagi berlebih-lebihan. Okey, jadi hendaklah benda itu dalam kawalan. Jadi apa dia panduan dia? Jangan membatasi hukum-hukum syara, termasuk dalam bab AI. Dan sama dengan prank. Dulu orang tak panggil prank. 80-an Singapura panggil tu Google. Google itu prank ni Google ada. Gurauan. Okey, sekarang prank. Memang ada sebab sekarang banyak English. Betul tak? Tengok dulu orang perempuan kali guru besar. Dia panggil apa? Mengandung. Sekarang panggil apa? Pregnant. Sama. 80-an guru besar. 90-an mengandung. Masuk 2025
Prank. Nampak bunyi macam Mak Sanet. Sedap ni pada muka macam negro. Nampak tak? Tak apalah bunyi tu jadi kena faham. Jadi bila sebut AI itu benda baru. Sama ya. Mu nak prank orang boleh? Apa? Bila kita prank dia tidak mengaitkan, harus. Bila kita prank dia jadi gembira, harus. Bila kita prank dia tak mengotorkan pakaiannya, harus. Bila kita prank dia tak jatuh marah dia, harus. Nabi pun prank ibu susu dia. Dijumpa ibu susu dia. Dia kata orang perempuan yang sudah tua tidak masuk surga. Menangis ibu susu dia kena prank. Nampak? Lalu Nabi jelaskan, masuk dia dalam surga orang tua menjadi muda. Itu maksud dia. Faham lagi? Itu prank lah. Tapi kita ni prank tak ada batas. Sebab tu belajar dulu, kemudian hidup. Baru kita akan hidup dalam keadaan sudah belajar. Kan mudah. Nak kerja bank pun kena belajar dulu. Mesti ada jurusan. Kalau dapat 8E SPM, tak ada bank nak terima. Faham lagi? Betul tak? Mesti kena kredit. Jadi tengok apa tujuan AI kita buat untuk urusan pejabat, untuk urusan dekorate dan sebagainya, untuk iklan dan sebagainya. Boleh. Tapi kalau mengaitkan orang, memfitnah orang, pokoknya haram. Apa tanda rumah tangga yang diberkati oleh Allah? Kena faham benda makna berkat. Baru tanya berkat. Berkat ni asal bahasa Arab barakah. Apa makna dia? Ziyadatul khair lil akhirah. Benda-benda yang kebajikan makin bertambah dalam kehidupan. Jadi kita dapat gaji bulan-bulan, contoh 5,000 sebulan. Okey, 5,000 sebulan makin bertambah dalam hal akhirat dalam diri itu. Bertambah, itu mana berkat. Berkurang, dalam berkat. Faham lagi? Bila dah bila dia tu diberkati, walaupun kerja pun pandai lah dia hantar makanan, pergi haji pun. Pandai, pergi haji. Kerana pendapatan itu barakah. Nampak lagi? Tapi kalau dah tidak berkat, sejuta sudah tu main itu. Bandung, Beijing, San Francisco. Haji sudah kok. Faham lagi? Jadi kita tengok tinjau dalam diri kita, adakah bertambah benda-benda yang baik? Banyaklah bertambah. Bermakna kamu diberkati. Apakah amalan yang paling mudah untuk dapatkan ketenangan jiwa? Tengok jenis penyakit. Apa sebab kamu tidak tenang? Memikirkan kepada kenikmatan yang berkurangan daripada orang lain. Lihat yang lebih rendah daripada. Kita gaji 10,000 memang rasa kurang. Bandingkan dengan CEO, bandingkan dengan pegawai atasan. Tapi kita bandingkan dengan orang gaji 4,000, kita jauh lebih. Itulah waktu Nabi kata, lihat yang lebih rendah daripada kamu, kamu akan bersyukur apa yang sudah kamu ada. Okey? Sebab kalau nak kira betul-betul punya, tak akan cukup. Kita tak akan cukup. Nabi kata, laukan ibni Adam waliyani mizahbil la tawasalisa. Kalau setiap seorang manusia Tuhan bagi 2 bukit daripada emas, nescaya dia akan minta 3 baru cukup. 2 bukit emas. Bukit emas tadi tak tahu berapa puluh ribu tan. Sekilo pun dah mahal. Sekilo hari ni berapa harga emas kilo? Tak pernah beli saya. 480,000 lebih kurang. Okey, ni 500,000. Sekarang 480,000 sekilo. Kalau 1 bukit bayar berapa kilo? Nabi kata kalau seorang manusia ni setiap seorang dapat 2 bukit emas, faham lagi? Laptara serisan tak cukup. Dia nak 3 baru sedap. Itulah perangai manusia. Betul tak? Dulu kita budak-budak masa sekolah, kita nak gaji 1,000. Nak gaji 1,000. Saya dulu masa sekolah, cita-cita bila dewasa nak dapat gaji 1,000. Faham lagi? Allah bagi 1,000. Bila? Mula-mula post kerja Jalan Cam Saudi. Saya kerja Jalan Cam Saudi, budak-budak ke Tuhan bagi kerja dah. Nampak? Lukis iklan dekat Pusat Melayu. Nampak? Kejap Tapi 1,000 tak cukup pula.
lagi. Masa tu tak best ni, kalau best 2,000 sekarang. Bila nak 2,000, dapat pula 2,000 lagi. Masa dapat 2,000 tu rasa 4,000 sekarang. Jadi betul Nabi kata, ma yang berlaku jauh Rasulullah tidak akan cukup, melainkan meninggal dunia baru cukup. Faham lagi? Mati dah baru senyap. Jadi bukan salah kaki besar, tapi biarlah lebih banyak bersyukur. Boleh tak kita guna lagu-lagu hiburan dalam video dakwah dalam media sosial? Baik. Dia kata nak gunakan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu hiburan dalam video dakwah. Baik. Dia kata kita nak dakwah, nak buat video dakwah, nak ajak orang solat, nak ajak orang pergi kuliah, tapi di belakang video itu ada latar belakang lagu-lagu. Boleh atau tidak? Faham dulu apa makna lagu. Lagu ini makna benda yang ada irama. Okey, sama ada orang bernyanyi atau instrumen saja instrumental, atau bergabung instrumen dan ada nyanyi. Semua itu lagu. Manusia ini dia akan berkeluarkan percakapan daripada mulut. Betul atau tidak? Dan setiap yang kita bercakap ada dua jenis saja. Satu dibagi perkataan itu nasar, satu lagi perkataan itu syair. Kalau nasar perkataan biasa. Nah, saya hendak pergi ke Kuala Lumpur. Petang ini saya kena balik ke Selangor. Itu nasab. Ada satu lagi dia bagi perkataan syair. Saya hendak pergi ke Kuala Lumpur. Dia panggil syair. Itu dipanggil lagu. Setiap benda yang kita iramakan, dia panggil lagu. Kata kalau kita ambil kayu, kita katok atas baldi. Tong, 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 bukan lagu. Kerana tidak ada irama. Yang irama ni tong, ketak, tong, ketak, ketak, tong. Baru irama. Maka dipanggil lagu. Faham lagi? Jadi bila itu bukanlah bila mesti lagu haram. Salah dah tu. Bila lagu haram, salah. Okey, waktu Nabi bila hijrah ke Madinah, sebelum pergi buat masjid, diberhentikan rombongan Nabi, budak-budak bernasyid. Tola'an badru alaina misalnya itu lagu yang bagus. Dan Nabi berhenti dekat sampai habis lagu, baru Nabi teruskan perjalanan membuat masjid. Nampak lagi? Jadi lagu tidak salah. Yang salahnya penambahan kemudian. Dah, lalu yang ayam tu juga berhenti macam kita dengan belajar. Itu sudah salah. Okay? Kemudian dalam diri pula benda-benda yang mengarut. Kadang-kadang dalam thrash metal, dark metal, underground metal, kita tengok lirik itu Inggeris, terjemah Melayu menafikan ketuhanan, ajak buat hubungan somsak dan sebagainya. Itu yang jadi salah. Dalam lirik ada. Jadi bila tidak ada salah, tidak ada jadi haram. Jadi part-part benda yang tidak salah tadi kita jadikan sebagai background. Dalam media dakwah kita, hukumnya halus. Cuma kena faham bila dakwah, yang penting lagu ke background ataupun suara dakwah. Kalau suara dakwah itu lebih penting, maka dia kontras. Dulu lagu-lagu nasyid jelas sampai kepada kita zaman Raihan. Kenapa? Kerana suara dakwah ke depan. Lagu tu tung-tung hanya background saja. Dia pun flat saja. Sekarang nasyid dah sama laju dengan kita. Suara orang sama kuat dengan keyboard. Itu bukan dakwah. Dakwah ni dia flat saja di belakang, untuk mempermaniskan saja. Yang kontrasnya adalah suara. Betul tak? Jadi kena faham konsep. Jadi kalau lagu itu tidak ada hak cipta, tak masalah. Benarkah kita berdepan pula dengan masalah hak cipta lagu orang? Kena jagalah kawan lagu dulu. Soalan seterusnya, minta jelaskan tentang Qobliyah Jumaat. Adakah ia satu adat? Qobliyah Jumaat. Baik, hari Jumaat seperti hari lain juga. Sembahyang zuhur pada Jumaat ada atau tidak? Tak ada lah. Bagi perempuan ada sembahyang zuhur, bagi orang sembahyang Jumaat tak ada sembahyang zuhur. Maka ulama-ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hari Jumaat
hanya ada ba'diyah saja, tidak ada qabliyah. Okey, pendapat yang kedua, ada qabliyah seperti hari lain. Dua-dua ini mazhab besar. Mazhab Hanbali tidak sunat sembahyang sunat sebelum Jumaat. Gurunya Imam Syafi'i sunat sembahyang sebelum Jumaat. Jadi orang yang ikut Imam Hanbali, dia kata dia pun tak sunat sembahyang qabliyah Jumaat. Orang yang ikut mazhab Syafi'i, maka dia sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Dua-dua betul berlaku. Yang tak betul kita ilmu pun tak ada, sembahyang pun tak. Faham lagi? Jadi dua-dua boleh. Kan? Tak usah balak dalam hal-hal perbezaan pandangan ulama. Yang kita nak balak benda yang memang ijma' ulama tak boleh. Okey? Soalan seterusnya, tolong jelaskan kesempurnaan rokok dalam solat. Rokok apa benda? Kita duduk sampai dua tangan kita sampai ke lutut. Okey, batu ingat laki-laki perempuan, Nabi tu rokok tangan pegang. Kita jangan pegang lain pada lutut lah. Apa? Kerana apa? Selalu kamar rokai itu semayang macam aku semayang. Okey? Cuma yang sempurnanya belakang rata. Kalau belakang tak ada nak rata, kita dah angkat kepada macam dalam YouTube dia tunjuk. Kita di Malaysia semayang tahajud, semayang tarawih 2 rakaat 7 minit. Tapi ada satu negeri Kuala Mahal namanya. 23 rakaat, 3 witir 21. Tarawih 7 minit. Betul tak? Yesus Allah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam istilah tu galdi. Mana boleh hafalnya? Itu semua semayang haram, berdosa dan tidak diterima. Dalilnya, Nabi kata sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam solat. Dan ditanya seorang lelaki, bagaimana pula mencuri dalam solat? Kami tak faham. Ingat mencuri ada orang ni. Nabi kata, "Alladzi la yuqimu sulbahu birruku." Orang yang tidak tamakninah di dalam rokok. Rokok dia tu kan. Allahu Akbar, Allah. Faham ni? Nampak tak? Macam ayam batu padi. Hadis yang lain Nabi kata, wala takut nakra, jangan kamu sujud seperti burung makan padi. Okey. Allahu Akbar. Diam dulu, baru angkat. Biar dia ketenangan, sakinah, tamakninah. Jadi belakang tak betul, tak sah. La tujizu hadis lain. La tujizu salatul la yuqimu sulba fi rukuk wa sujud. Tidak sah sembahyang orang yang rokok belum sempat betul dan sujud belum sempat betul terus diangkat. Soalan seterusnya, apakah hukum kita tak nak ambil tahu tentang apa yang berlaku tentang politik dan sebagainya? Semua kita kena ambil tahu. Yang kita tak boleh ambil tahu hal rumah tangga kan. Lagi bini dia tak pandai masak, bodoh dia. Hal bini dia bukan bini. Laki dia ni ketiak angin, itu bukan hal. Jangan mumpak orang. Hal-hal lain kita ambil tahu. Ekonomi Islam ke, politik Islam ke, sejarah Islam ke, sukan Islam ke, hiburan Islam, ambil tahu. Kalau boleh teruskan, kalau tak betul kalau boleh teruskan, tak betul kita tegur. Orang nak buat sukan Islam tapi tak betul, kita tegur. Orang nak buat ekonomi Islam tapi tak betul, kita tegur. Orang buat politik Islam tak betul, kita tegur. Kerana semua benda ini Islam itu cuma mencakupi segala perkara. Okey? Jadi jangan tak boleh tahu hidup kita ni bukan untuk sekadar dapat kerja, lepas tu dapat cari bini seorang, kemudian beranak 2 tahun sekali, dapat pakai hadiah wajah, sudah selesai. Itu bukan. Itu bukan hidup khalifah. Ini dah hidup di khalifah. Aku jadikan kamu di dunia khalifah. Maksudnya orang yang akan menyampaikan, menyempurnakan hukum Islam. Dia adalah apa tak kena kami tegur, apa yang betul kami sokong. Okey, jangan duduk diam. Nampak? Kalaulah kita
Awak ada bini tak? Tak suka perempuan. Jawab. Kenapa belum kahwin? Jawab. Betul. Itu jawab. Jangan jawab lagi. Belum jodoh. Maksudnya kerja Allah. Okey? Dah kahwin. Okey. Bini awak jatuh depan awak, kena langgar di motor. Awak angkat. Angkat. Okey. Kalau bini orang jatuh depan awak, kena langgar di lori, awak angkat. Jawab. Tak angkat. Oh, berdosa. Itu Islam. Islam bukan bini kita saja kita duduk. Bini orang pun kita duduk. Ini bukan dalam bab biasa-biasa, dia dalam bos. Yang berdosa bini orang tengah tidur punya angkat. Faham lagi? Jangan suruh dia tak mencampur, tak boleh. Betul tak? Anak orang tak ada kena kita lemah dalam sungai. Kita wajib tak perlu? Wajib. Jangan main-main. Itu Islam. Jangan hal kita saja. Okey? Yang kita tolong orang tak ambil hal. Kalau ada orang susah, kita tolong doakan. Orang nak buat masjid, kau masjid kampung aku. Hei, sedekah. Bukan minta juta. Jangan ambil keputusan aku hal aku orang jangan campur. Itu bukan manusia yang sempurna. Soalan seterusnya, orang yang sangat trauma sampai dia benci solat. Dia macam-macam. Trauma sampai tak nak solat. Trauma tak trauma, itu adalah rukun Islam. Kita kena latih. Nampak? Tuntutan hubungan kita dengan Allah jangan putus. Kalau unify kita putus, kita sibuk sekali nak sambung. Betul tak? Dan kita dah putus hubungan dengan Tuhan. Allah jadikan kita, mana kita berterima kasih. Kalau anak kita orang bagi duit, coklat, aiskrim, anak kita diam, kita kata terima kasih. Kita ajar anak. Dan kita kenapa tak terima kasih? Jadi ajar. Kita tak ada pilih dapat pilih, tak ada kerja dapat kerja, tak ada pilih boleh pilih, tak ada anak boleh tu dia anak. Macam-macam hal Allah bagi kita. Orang yang mati kunci kita mati cek, orang yang tak ada kaki, tak ada kaki. Terima kasih kita 5 kali sehari kepada Allah. Bukan payah pun. 5 minit subuh, 7 minit zuhur. Maghrib 6 minit, 0.25 saat. Faham lagi? Nampak tak? Sikit sangat saja berbandingkan dengan kita habiskan dengan hal-hal lain. Betul tak? Movie saja sejam setengah. Bola lagi. MU melawan Ulai. Tambah masa lagi, penalti lagi, tunggu. Betul tak? PS5 lagi ni, crossfit. Tengok. Faham lagi? Dengan Allah, sekejap saja. Jadi kalau kita bagi ke budak tu RM2, RM3, tak pernah terima kasih kalau kita budak ni tak lebih basuh. Dan kita dengan Allah bagi sihat. Orang lain dia hidup. Allah nak mati dengan kejar ini dia. Nampak? Mati lah kita. Sayang bini. Sayang. Mana dari? Kalau semua cakap sayang, mana dari sayang? Sayang lah. Mati kita. Hari ini mati, esok mati. Orang lain tak main mati, kita tak mati-mati. Itu kerja ni yang macam dia. Betul tak? Bagi hidup kita ni nikmat. Terima kasih sekejap. Kalau pun tak boleh bayar pun sekejap. Tak? Allah. Jadi trauma tak trauma, kita letak Islam yang perintah Allah nombor 1. Dia nombor 1 sekejap. Saya berhenti semayang di Gua Musa, satu masjid. Okey. Datang satu posisi GGP. Boom! Dia macam tu. Main gila bunyi tu. 2 juta lebih je tu. Kedua laki-laki orang pakai blazer. Dia keluar kiri kan. Dia duduk jauh kiri. Dia buka blazer, sangkut kat seat posisi dia. Dia tutup itu. Tutup. Okey. Di sisi dia punya gereja. Okey, dia duduk, dia masuk solat. Maknanya dia pakai posisi solat.
Batu kaya tak? Dia lembaga tak payah. Pakai kaci tak boleh. Padahal kaliper brake washing tu RM80,000. Kaliper tu boleh beli berapa kaci. Kenapa tak boleh? Yang jahat manusia dunia. Manusia yang jahat. Umur 3 juta ada. Kat majlis ada seorang perempuan. Dia billionaire, orang KL. Billionaire. Ibu tunggal. Okay. Dia masjid wilayah, lepas semayang asal, dia duduk kat belakang, dia pegang atas beg. Ya, lebar tunggu belakang. Billionaire. Nampak? Kita bagi dalam pun dah turun. Malam masuk beg. Apa lagi? Jadi harta tak tahu manusia. Yang masuk neraka bukan Lamborghini, itu ada. Tak lagi. Kerana bukan tak tahu dah. Dah kalau orang begini tak tahu dah masuk neraka. Kalau bawa penari lagi dah. Jangan benci soalan. Ajar juga. Kalau Nabi Adam tak makan bola larangan itu, adakah kita tak makan wujud hari ini? Kalau tak makan, tak wujud. Tapi perintah Allah, Allah sudah atur. Apa lagi? Okay, ada anak tak? La ilaha illallah. Imam Haji nak tupi ke? Sudah ada anak? Tak ada anak ni, ada anak. Kalau awak tak kahwin, dia ada anak. Korang okay. Kalau awak tak kahwin lagi, ada lagi anak. Ini dia apa? Dia tak makan buah tak turun ke bumi. Tapi Allah atur turun ke bumi. Faham lagi? Jadi sebab tu kita ni bila dah berlaku banyak kala, kawan tu keluar daripada rumah minta kita mati. Apa yang bunyi? Kalau tak keluar dah mati. Memanglah kau tak keluar dari situ kan. Kita tak keluar, tapi takdir dia keluar dari kita. Keluar ke tak? Kita keluar. Nampak? Kalau cakap kita, kalau dia tak lebih tak ni. Betul lah, tak lebih tak ni kan dari situ. Tapi takdir ni pelan dia keluar. Okey. Itu sebab tu bila berlaku bukan dah keluar dah tidak innalillah. Kita semua milik Allah. Buat lakukan terror tu pun akan berlaku. Nampak? Itu kan tak. Sebab tu lah orang Islam bila berlaku yang baik, alhamdulillah, puji Allah. Berlaku yang tak baik, innalillah musibah. Faham lagi? Sebab semuanya milik dia. Bukan kata kereta rumah kita. Ni pipi kita milik. Tengok pipi kita macam umur perempuan kan lain. Tengok dia macam dulu ke. Tak tahu kan kita. Kita berapa kali lomong pun kotak-kotak. Orang lalu kotak, orang lalu kotak. Tak? Tengok kita dulu baru kahwin. Betul tak? Kita tidur pun ni. Dengan suami semalam ganti. I tengok you tengok I. Hidup, dah hidup. Tapi umur kita dah 70 lagi. 70 lagi. Kita 69 perempuan. Suami 70. Suami dia. Boleh tak ada tengok. Kenapa kamu tak ada tengok orang meninggal? Tak. Muka macam telepon. Apakah hukum kita main lawak-lawak dengan malaikat? Tengok ini lawak. Nak kata hukum terus tak boleh. Kalau lawak tu sampai maknanya memperrendah-rendahkan ciptaan Allah, hukum itu susah. Nampak? Dia lawak boleh, dia ada segi. Jangan sampai menghina. Hukum-hukum. Soalan seterusnya, betulkah solat penuh tanpa kosor lebih baik sebab dalam negara dah ada banyak kemudahan? Betul. Faham? Allah kata dalam Quran, laisa alaikum junahun, tidak salah kalau kamu kosor. Maknanya kalau kamu tidak kosor lebih baik. Cuma dibolehkan, tak sah pertikaian. Siapa yang musafir, sekalipun naik kereta mewah, naik palang merah sekalipun, dah cukup makalahnya, dia boleh jamak dan kosor. Tak ada orang boleh pertikaian. Cuma kena faham,
hukum qasar dan jamak harus, bukan wajib. Kalau dia tak nak qasar nak buat 4, boleh. Okey. Bagaimana pandangan Ustaz tentang AI yang buat ceramah agama dalam baca Quran? Ada yang suka, ada yang tak berkenan. Okey. Jadi kalau kita nak buat juga, pastikan benda itu tidak sampai menghina atau menjatuhkan maruah penceramah tersebut. Dan kita letak gambar kartun, suara penceramah menyampaikan nasihat, pokoknya boleh, tak ada masalah. Faham lagi? Jangan buat penceramah tu pakai robotik tentang bola, ini penceramah. Faham? Jadi kita tengok keadaan AI itu. Buat baik buat benda ceramah daripada buat benda mengarut. Benda banyak tu nak kahwin dua tu. Bukan dalam TikTok dia benda tu je. Ni zaman TikTok. Tengok mak kita dulu, dia goreng, dia masak, dia pakai tu. Mak kita dulu masak, pakai apa? Pakai sotek. Krang. Siap tu. Tak. Bini dia tak pakai sotek, ke jari. Sama tu. 50. Pakai jari. Nanti buang merah dia tu. Mana? Bagaimana kita nak nilai seseorang itu baik atau tidak kelakuan? Kalau kita nak nilai orang, kita tengok benda dia buat. Apa dapat nilai? Okey, dia sembahyang orang yang baik, dia mencuri orang yang jahat. Ni pun tak tengok lagi, mu nak nilai orang tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok seseorang, boleh jadi dia buat benda yang betul, boleh jadi dia buat yang salah. Maka ada dua kebarangkalian di situ. Kalau ada tak tahu mana satu, Islam ajar kita kata yang baik. Itu dipanggil senda baik. Okey, kita berlalu ke taman rumah kita, nak balik rumah kita malam pukul 12 malam, tengok seorang lelaki berdiri depan rumah orang dalam gelap. Okey, kita tengok muka kita cam. Maka boleh jadi tunggu tuan rumah buka pintu. Boleh jadi dia nak mencuri. Betul tak? Sangka baik, tunggu tuan rumah buka pintu. Sangka jahat, mencuri. Ada bukti mana-mana? Belum ada bukti. Cakap yang baik. Jangan sangka mencuri tadi. Nak kata mencuri itu mesti jelas. Terlalu tengah waktu TV dari tingkat atas, ada tangga, ada lori, barang keluar ketika, 4 orang pakai topeng. Takkan kata boleh jadi nak tahlil. Pakai topeng. Itu sudah jelas. Okey, selagi tidak jelas, kata yang baik itu yang baik. Jadi orang itulah, lagi tak buat benda salah depan kita, kita jangan kata salah. Okey, dah jelas buat, barulah orang panggil pencuri. Ya, orang kata betul. Terkelah ragu orang, peragu. Baru jelas. Jadi dia baru lalu dekat beg orang, pencuri. Tak boleh. Berhati-hatilah dulu. Apa orang Islam buat review makanan yang haram untuk konten YouTube? Tak boleh. Nampak? Benda haram tak boleh. Buat benda yang halal. Okey? Buat benda yang halal. Okey? Jangan buat benda yang haram. Dia review barang curi. Dia baru curi motor, satu nak beli motor curi. Nampak tak? Atai 70,000 di pasaran. Hari ini bukan nak jual 15, bukan nak jual 16, 7,000 sahaja. Itu barang curi. Haram. Betul tak? Ini lagi. Kalau kaya tidak salah. Biar kaya harta yang halal. Nampak? Orang suka tak jadi kaya? Suka. Saya jumpa seorang perempuan, pen saya, belum kahwin. Ada jam. Dia ada apa dia lagi? Yang bulu-bulu. Spa. Dia spa. Dia tunjuk ikat spa dia tu. Spa. Dia ada yuran tahunan 95,000 setahun. Ikat spa. Maknanya faham lagi pendapatan dia. Coba ikat spa 95,000. Kita ingat kat Ganu RM125. Tahunan yuran tahunan. Jadi ahli spa. Faham? Jadi patut dia kalau ada
Lama-lama mandi lumpur lagi RM30, dia RM27, dia potong RM3 pasal ahli gelap. Tak salah. Tapi sumber yang mana? Pandai berniaga rupanya ada kilang situ. Tak? Betulkah ibu bapa dilarang menikahkan anak perempuan dengan orang yang tidak solat? Betul. Kerana anak kita amanah. Okey? Amanah. Dia amanah yang akan disolat. Awak. Jadi dalam kita tunaikan amanah. Okey. Kalau kita diberi sehelai baju, pakailah baju itu untuk perkara yang betul. Jangan pakai pula pergi mencuri dan sebagainya. Nah, dan mana kalau kita pakai untuk buat benda yang salah, kita akan ditanya hal baju itu. Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Summa nanti kamu akan kena tanya apa kamu guna baju itu. Kamu buat pakai di mana dan sebagainya. Okey? Maka kalau baju sudah ditanya, apa lagi seorang anak. Jadi Nabi kata ijazah aku mantar tahu nanti nak pada biru. Bila datang padamu seorang laki-laki merisik anak perempuanmu atau kakakmu atau ibu saudaramu, itu orang yang tidak ada apa-apa salahnya pada sisi agama, maka kahwinkan. Apa sebab tak solat ni besar dosa. Apakah boleh suami isteri pasangan masing-masing tengok mesej dari pasangan kerana rasa curiga? Hukumnya kena ada izin. Tak boleh. Kalau suami kita curi tengok telefon kita, senang hati tak kita? Tak senang hati tak? Okey, kita tak salah apa, cuma kita banyak cakap private sama kawan-kawan lama, bukan laki-laki dan perempuan. Banyak kita tahu dengan orang lain, kita tak suka suami kita tengok, betul tak? Jadi kalau kita cek, kita rasa tak senang. Tak senang lah. Begitu juga kalau isteri cek yang suami, tapi bila suami sendiri yang serahkan, saya tak ada masalah, hukumnya harus. Okey? Kenapa benda yang boleh membawa pada tak senang hati kalau boleh elakkan? Telefon saya ni tak ada kunci, buka ada semua. Jadi bini kita pun tak cek pasal apa? Tak ada kunci. Kunci dia tak ada apa-apa, padahal aku sembunyi kan. Elak dia dengar. Kita ada mesti sikit lagi Kunci satu setengah orang. Bolehkah muslimat solat hanya pakai pakaian yang cukup syarat tanpa pakai jelekung? Siapa tanya? Muslimat dia tanya, boleh tak sembahyang tutup aurat tapi tak pakai jelekung? Okey? Jawabnya boleh. Tidak disyaratkan pakai jelekung. Yang syarat tutup aurat. Okey? Ni pakai tudung tidak wajib. Yang wajib tutup aurat. Mana tutup dengan balti boleh. Pakai balti tepuk mata. Tapi bodoh. Lagi. Betul tak? Dia tak pakai kain gini, dia pakai bunyi. Hukumnya harus. Nampak lagi? Jadi kena faham, tutup itu yang wajib. Okey? Jadi kalau perempuan sampai masa dia tak bawa selekung, dia pakai blazer, dalam ni kaki lengan sampai ke pergelangan, kemudian ada stoking, walaupun pakai seluar. Kalau dalam blazer ada t-shirt lagi, ada itu lagi, tak nampak aurat, mereka muka dan pergelangan, hukumnya sah. Bukan wajib pakai selekung, laki-laki bukan wajib pakai semua yang pakai baju hujan TNB dan mana lebih mudarat, makan rasuah atau makan makanan haram? Dari bahasa makan makanan yang halal dengan makan rasuah, dua-dua itu dilarang agama. Okey, nampak? Jadi bila dilarang sama je. Okey, adik curi rumah jiran. Nampak? Abang isap rokok dalam bilik. Ayah pun balik dulu-dulu. Faham tak lagi? Sama saja. Boleh nak tanya mana lebih berat. Kenapa? Nak buat yang ringan. Kerana itu maknanya derhaka kepada Allah.
Kemudian sikit lagi, banyak ustaz selebriti jadi duta produk kesihatan. Ini produk yang ditaja tidak datangkan safety iklan. Adakah ustaz yang jadi duta produk akan menanggung pembohongan tersebut? Baik. Ada orang buat makanan, contoh makanan apa? Makanan minda, kismis minda. Okay. Makan kismis untuk lebih sihat. Okay. Ada ustaz jadi duta dia, dapat 1,000 sebulan dari syarikat tersebut. Ustaz cakap makanlah kismis untuk anak-anak anda dan kesihatannya apa benda ni, dia akan jadi lebih pandai, lebih bijak dan sebagainya. Baik. Dia sama dengan klinik. Okey, sama dengan klinik. Hukum bila kita buka klinik, kita akan didatangi pesakit. Pesakit pertama datang sakit sengal-sengal pula. Okey. Kita rawat dia saudara yang kita belajar kat medical. Okey. Lepas merawat, kita berikan pula ubat saudara yang kita tahu. Lagi kita tulis ubat dia. Okey, ini makan 2 biji sebelum makan. Ini 2 biji selepas makan. Ini 5 biji sambil makan. Okey. Dia pun buat belaka. Okey, orang tak tanya ulama, Syekhul Azhar dah jawab. Dah, apa yang dia belajar itulah sakit dia, apa yang dia belajar itulah ubat dia. Dia pun tulis. Lalu dibayar RM400 oleh pesakit. Tiba-tiba tidak baik, tidak boleh minta balik duit. Kalau garanti baik bukan 400 ribu. Lagi. Nah, dah kan ayah doktor makan tak baik. Mak dia pun meninggal, mak doktor. Kerana doktor hanya merawat, yang beri baik satu. Baju Nabi kata kalau tinggi kat orang sakit, baca doa. Apa doa ni? Kalau orang sakit tu laki-laki, kita laki-laki, dia sakit kat mana? Sakit kat lutut, aksiden body, lutut dia masuk, seluruh lutut, seluruh masuk dia. Kita pegang lutut dia, Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkau sahaja yang boleh sembuh. La syifa'an illa syifa'uka. Tiada dapat menyembuh melainkan kamu seorang saja. Isfi'ilah ya Rabbi Rusakama. Sembuhkanlah dia, tidak lagi sakit selepas doa. Nampak? Apa maksud doa itu? Kamu seorang saja ya Allah yang sembuh. Doktor merawat. Misi jururawat merawat saja. Dan kalau Allah izin sembuh, Allah tak izin tak sembuh. Tapi kalau kita berikan orang perempuan sakit, jangan letak tangan blok. Kerana bukan makhluk. Dia Allah tengok dari jauh cukup. Allah tak syafi. Contohnya lalu lelaki akan dipegang blok. Namun dipegang salah dengan dia blok kalau boleh dia dipegang. Bingung tu. Jadi nak kawal itu dalam doa Nabi itu anta, kamu seorang, bukan antum, bukan antum. Satu-satunya yang bisa sembuh kamu. Doktor seluruh dunia berusaha merawat kesembuhan daripada. Jadi bila Ustaz ni kata makanan tidak baik untuk kesihatan, tak salah. Yang salahnya dia beli. Dan bukan Ustaz selebriti saja yang jadi duta produk. Semua yang terlibat dalam hal-hal produk kalau menipu, hukumnya bukan produk yang jual NGO saja. Yang dalam ekonomi kalau menipu pun haram. Nampak lagi? Ubat tu bukan ubat batuk, ubat tu ubat pening kepala saja ditipu. Walaupun doktor moden dia tak boleh menipu, tak boleh. Laisa minna man wasyana. Itu bukan kalangan aku, mereka yang menipu. Apakah air kumbahan sah dalam suci digunakan untuk mengambil wudu? Jadi konsep dia begini. Kalau air yang terkena najis, dia tambah dengan air yang bersih, jadi lebih banyak dan hilang sifat-sifat najis, boleh jadi bersih. Adapun memang najis itu sendiri tak boleh jadi bersih. Dua saja jenis najis yang boleh jadi bersih. Pertama, sistem masih kena buat cuka daripada arah. Yang kedua, ialah kulit binatang yang mati tak sembelih. Nabi kata izal tubiwan ihabu faqat tahura. Kita sama, dia akan jadi suci, boleh buat solat.
Yang jadi suci ialah air bersih bercampur air najis dengan kita tambah. Contoh dalam kolok kita ada sedikit air, jatuhkan air hijau, maka air yang sedikit itu mutan najis kotor, tak boleh buat begitu. Kita tambah air, buang najis dulu, tambah air jadi penuh kolok. Banyaknya hukumnya jadi bersih. Tapi jangan ambil air kecil anda tambah bagi jadi bersih. Faham? Itu tidak jadi bersih kerana hakikat pada najis tidak berubah. Lepas imam dibaca Fatihah, bagi makmum saya baca Fatihah hingga habis. Sementara imam dibaca Fatihah surah yang banyak dan tahsyat. Adakah saya sudah baca Fatihah? Bolehkah saya ulangi baca? Siapa yang kata ragu sudah baca atau tidak, wajib baca semula. Kerana al-aslu al-adamu asal belum baca. Nampak? Tapi kalau ragu itu sekejap, baca ke tidak? Dah baca, apa ni? Tak masalah. Okey? Apa? Gangguan syaitan. Nampak lagi? Itu banyak. Cuba tu kerja. Dah. Kita kan biasa masa tengah rokok. Tengah rokok ni. Maliki yaumiddin. Baca Fatihah lah. Malah mana? Berat pada Syiah. Syiah pun tak baca rokok. Kenapa? Syaitan punya kerja tak sekitar. Tak syaitan. Kenapa? Yuwaswi sufi sudu dia. Kerja dia ganggu orang yang sudah bersolat, bertaharah dan sebagainya. Yang melontok pun was-was. Melontok kan tujuh. Tengah-tengah melontok, nak tujuh. Belum tengok tak ada. Kena wajib, kena tambah bagi jadi. Hong Leong Bank ada sediakan parking untuk penunggang motor dan dikenakan bayaran RM1. Tak nego. Masa Pak tak nego, ada sebuah motosikal di belakang saya. Bila saya tas dan palang pun terbuka dan dia mengikut saya tanpa dia tas. Jadi maksudnya di sini dia masuk tanpa bayaran. Apakah hukum? Apa ni? Jadi kalau dah dikenakan bayaran dan bayaran itu menurut Islam tidak membebankan dan tidak menzalimi dan tidak menganiaya, wajib penyertaan. Cuma yang masuk tu boleh jadi di atas di atas palang tu tak bergerak. Boleh jadi dia memang jenis atas. Ini touching saja. Dia tak komplit pun depan. Jadi apa saja peraturan yang dalam dunia ini, peraturan itu tak ada dalam Islam, tapi tidak membebankan, tidak menindas orang bawaan. Jadi peraturan itu diiktiraf pada agama, wajib diikut. Okey. Jadi kalau kita buat riba, kalau tak bayar, dikira berhutang sedikit. Dikira berhutang sedikit. Banyak rumah tanah dalam rumah. Kerana kita tahu tanah merupakan rumah bagi iblis dan syaitan. Kalau kita lindungi elak rumah kita dan kena gangguan syaitan dalam rumah kita. Dia kata banyakkan rumah ada tanah dalam rumah. Memanglah. Mana ada rumah dalam tanah? Tanah dalam rumah. Takkan kalau dah rumah dalam tanah geng. Nampak tak ada rumah ke yang apa? Tanah dalam rumah. Dulu zaman dulu tanah luar rumah. Betul tak? Okey. Dia kata macam mana kita nak tahu dalam tanah itu juga syaitan duduk. Yang ni tak payah tahu. Berapa kita tahu. Syaitan ni benda baik. Kita tak nampak macam indera kita. Baik-baik ini Quran dan hadis bagi tahu. Okey. Dalam tanah ni suka duduk. Syaitan ni satu. Yang pertama dia masuk dalam tubuh kita. Dia masuk kita jangan solat, curi duit orang dan sebagainya. Itu yang dalam hati. Okey. Yang dalam tanah kami itu dalam tanah ni dia suka duduk. Okey, apa tujuan dia? Melihat aurat. Geng-geng sekolah. Nabi kata satu rumah baina aurat ibni Adam wa a'yunil jin qaulu bismillah aina dukul al-falaq. Setiap manusia bila dia masuk dalam tandas dia buka pakaian. Betul tak?
Kalau nak cium ke kain, nak cium ke tua, nak mandi saja, dia akan tengok aurat kita. Melainkan masa kita masuk, kita baca bismillah. Baca lah bismillah. Baca. Jangan bohong. Orang baca tak? Baik. Itu baca. Jadi selama ini kita tak baca. Kalau kita masuk tak baca, kita buka kain, dia tengok. Wow. Dia tengok. Jadi kita berhamburan dia. Berpuluh-puluh tahun dah sampai dia pejam mata pun dia tak apa. Meluat. Ini dah hadis Nabi. Siapa yang masuk tak baca bismillah, dia buka dengan aurat, syaitan tengok. Nampak? Masuk dalam bilik, tukar baju, nak dia okey, nak dia orang dia. Buka baju pula belajar, syaitan tengok. Puyo. Jangan dia. Puyo tu pula orang tak ada lagi. Lebih wangi pula ceritanya. Jadi kita baca bismillah itu minimum. Bismillah. Okey? Dan doa maksud tanda lebih elok sikit. Boleh. Macam mana kita nak istiqamah dalam taubat? Dan kan masih buat dosa besar dan kecil. Jawabnya teruskan. Orang yang sedang melakukan dosa, boleh tak dia bertaubat? Ya, masa buat dosa bertaubat. Contoh dia berzina. Bila berzina, tengah lepas berzina dia menyesal. Belum pakai seluar dah taubat. Belum pakai baju belanja lagi. Taubat dah. Allah ni. Dia tak jalan dia pakai baju dulu, dia balik pakai tayak. Belum pakai seluar, taubat dah. Terima. Kerana Allah ini maha penerima taubat. Allah tak heran dosa kita banyak. Dia heran kenapa tak nak minta maaf. Betul tak? Dia kenapa? Kerana dia suka sangat orang yang banyak buat dosa dan suka minta maaf. Bukan dia suka kat dosa, suka minta maaf. Khata'un maksudnya orang yang sangat banyak buat salah. Kalau khotib, mansab sekali dua je salah. Dan Allah kasih orang khata'un, tawbahu, sangat banyak buat salah dan suka berulang-ulang minta ampun kepada Allah. Dan sebab apa? Sebab manusia dia akan maaf sekali dua. Kita tengah tidur tepi itu dapur kerana angin start di situ. Bini kita nak pergi keluar, terpijak kaki kita. Maaf, kita maaf lah. Maaf dah. Masuk daripada luar, terpijak pula tangan kita. Maaf pula dan 2 minit kita maaf lagi. Kalau kita nak keluar, dia pijak pula dalam muka kita. Maaf kali kita pom. Dia bagi, nampak? Buah-buah kawan ada di biji, terletak. 2 kali beri maaf. Yang 3 pijak muka, tak ada maaf. Tapi Allah beribu-ribu kali kita buat dosa, dia tetap nak maafkan juga. Dengan cara minta maaf. Rasa dalam kehidupan. Sikit lagi. Jemaah suka semayang dekat imam tapi tempat yang tepi dingin, ada masuk aircon. Kawasan yang kosong tak pergi duduk. Jawabnya soft semayang. Dia ni tengok mana ada kipas, mana yang di rumah aircon, dia ikut depan. Dia tepi kita tak ada orang. Aircon tak. Ini bocah-bocah. Katanya dia Islam. Dan pokoknya soft semayang, tapi perbuatan itu tidak disukai Nabi. Tidaklah kita penuhkan soft, mengikut ketentuan. Dulu belakang imam dulu penuh-penuh. Dan nasib sebab apa? Sebab Nabi semayang sujud di atas pasir yang panas. Pasir pada pasir. Kata Syekh Umar, bila Nabi angkat kepala, ada batu lekat pada jari Nabi. Tengok, kita nak semayang, sejadah kapet nak tepat. Pergi Masjidil Haram, buat haji, beli kapet. Beli sejadah. Bila dah beli sejadah, tengok kawan dia beli lagi tepat. Begitu kau sejadah, nak tepat lagi. Supaya bila sujud, hidung tak jumpa lagi. Kita dalam kapet. Tapi semayang tak kosong. Masih layak awak. Lepas ni nak tunggu belajar ke dua ikan. Kau ada? Tapi yang bukan orang dia, orang itu mebeng. Kita memang ada melalui radio TV, boleh tak baca doa? Boleh. Tak masalah. Okey? Boleh tak kita makan makanan restoran yang tidak tahu halal atau haram? Perlu jelaskan. Seorang laki-laki dia mewakili sahabat-sahabat Nabi yang berrelasi kapal.
Kalau sekarang MIC lah, International Shipping Corporation, okay, dia selalu beraya apa? Okay, dia ya Rasulullah, nahnu bi'adin la yu'min billah, nahnu nahulu bi'aniyatihim, kami selalu berada pada negara-negara orang Yahudi, orang bukan Islam lah, orang Bani Israel dan sebagainya. Adakah halal kami makan kedai-kedai mereka, di tempat-tempat mereka, di negara mereka boleh makan atau tidak? Nabi kata, bersihkan dulu barang-barang yang disediakan untuk makanan kita, ataupun makanan itu mesti halal. Maknanya kita pastikan produk itu halal dan benda itu bersih. Semua ulubiha, kemudian dah pasti dua perkara baru boleh makan. Jadi walaupun orang bukan Islam yang buat roti canai, boleh makan. Jika mana? Jika benda itu benda yang halal dimakan. Yang kedua, benda yang bersih. Jadi kalau kita pergi ke France, kita pergi ke UK, kadang-kadang digoreng dengan wine. Dia masuk wine. Jadi wine itu benda yang najis. Kita kena bersih dulu dengan air, barulah boleh makan. Walaupun tukang masak di badri sekalipun, boleh makan. Badri buat roti canai, tepungnya halal, garamnya halal, airnya bersih, walinya boleh roti canai saja. Tangan orang bukan Islam tidak najis. Faham kita bersalam dengan orang bukan Islam, kalau kita salam dengan orang macam bulu-bulunya bulu, dia terang, terus semayang. Hukumnya tak batas semayang. Kerana dia walaupun dia orang Kristian, dia tidak najis. Okey, tapi makanan kalau dah najis, tu imam yang masak boleh makan? Tak boleh, walaupun tu imam masjid negara. Jadi dalam bab makan dua syarat. Pertama halal, kedua bersih. Dari ayat Quran, ya ayyuhannas kulu bima bil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, kalau nak makan pastikan halal dan thayyiban. Halal dan bersih. Soalan seterusnya. Orang banyak cakap, itu benar benar. Bila ulama ini dicaci, pemimpin cakap yang ini lebih hebat daripada mereka dan sebagainya. Dia cakap bohong ini dari dulu sampai sekarang. Sebab itu Nabi besar dalam sahabat. Banyak orang cakap bohong zaman kita, zaman dulu. Nabi kata, iya kumwal kadibah. Takutlah kamu cakap bohong. Fa'inal kadibah ya'ti al-fujur. Kerana bila cakap bohong, jadi dosa. Al-fujina fujurah ya'ti lana. Bila dah banyak dosa, bodoh sudah Nabi lagi. Faham lagi? Jadi tak kira siapa-siapa pun. Cuma apa? Yang bezanya, kalau dulu orang cakap bohong, orang tak percaya. Dan ni kalau orang cakap betul, orang tak percaya. Itu dia dibalik. Ada pun berbohong dari dulu sampai sekarang, berlarutan tak habis-habis. Cuma bezanya, dulu orang tak percaya ni scam. Sekarang lagi scam, lagi orang percaya. Lagi bohong, lagi orang percaya. Jadi Nabi kata, saya pun ma'alana sanawatul pada akan berlaku atas manusia zaman yang pernah kacau bilau. Contoh Nabi kata, kadzabu biha sari, sadaqu biha bakari. Zaman tu, siapa cakap bohong, ramai orang lain. Ramai orang share, ramai orang suka, ramai orang setuju. Tapi siapa cakap benar, dia akan kena condemn. Orang tak suka dia. Jelas lagi. Itu maksud dia. Jadi kita tak banyak apa lagi, apa jadi sekalipun, kalau orang yang cakap bohong, kita jangan percaya. Okey. Soalan yang kedua sebelum akhir. Apakah bacaan doa untuk kita baca sekiranya digoda oleh janda? Ada seekor kata. Yang dia digoda syaitan. Kenapa kita nak mabuk kat janda? Apa sebab? Kita dengar cerita orang dia. Okay? Dia janda, dia dara, dia semua manusia. Satu buat benda yang baik, dia betul. Kalau buat benda tak betul, dia tak betul. Okay? Sama saja. Okay? Ada tak orang kahwin janda? Ada orang kahwin anak dara? Ada. Sama saja. Lagi. Yang bedanya status saja. Nampak? Ada orang suka janda.
jadi solat, jadi tutup aurat, jadi yang baik, berakhlak orang baik. Dia bukan orang jadi masuk neraka. Nak lagi dulu kan. Abdul Rahman bin Auf dia kahwin dengan orang perempuan yang janda. Faham lagi? Tapi itu janda tak salah. Yang tak afdal kahwin perempuan yang sangat tu. Itu saja. Jadi dia kata Sayyid Bik ya Abdul Rahman, kamu kahwin itu perempuan yang tua atau perempuan yang muda? Jawab Abdul Rahman bin Auf, Sayyid ya Rasulullah, ini saya orang tua dah. Lalu Nabi kata, hala Sayyid, hala bikro, kenapa tak cari isteri yang muda? Bukan muda cuma 16. Kenapa tidak yang muda? Tulahiduha wa tulahiduha. Kalau muda, kamu lebih seronok bermain. Itu maksud dah. Jadi kalau memang aku tua kan, bini kita umur 40, bini kita 65. Jadi nak cepat. Bapa pula ada umur 21, bini laki 73. Tak best. Tapi kalau kita 21, bini laki suami kita 24. Baru best. Lepas main PlayStation pun sendiri. Sendiri main badminton kat rumah. Lepas tu main kita kat dapur. Betul tak? Tapi kalau kita umur 21 bini, laki kita 74, main kita dua-dua meninggal ini semua. Dapat baik. Okey. Watulah juga. Kalau tidak tua sangat, kamu dapat seronok bermain. Betul tak? Yang kita imani, kita picit obat gigi kat kepala bini kita balas Indonesia. Kita jiru dia keluar dengan kondisinya, dijiru kita dengan pelorok. Jadi berseronok bergembira. Betul tak? Jadi tidak salah. Jadi kalau awak ni nak kahwin dengan janda boleh, kahwin anak dara pun boleh. Nampak? Cuma kalau boleh yang berakhlak baik betul katanya, tidak berdendam. Yang nombor satu sekali tak kira janda ataupun dara, Nabi Syaikhini kahul waluda, kahwinlah perempuan yang subur, yang banyak beranak. Kalau boleh bini kita 2 tahun 3 kali beranak. Dan guna tak payah beranak agama kita. Itu yang terbaik. Kenapa? Bagi muka suruh di rumah dia orang kiamat. Maka jadi Nabi yang paling ramai umat di hari kiamat. Hari. Kalau dia kat kejap beranak. Tak, kita umur 40, anak kita sudah 16 bukan. Kalau boleh tak. Masih kecil dah, bila usaha senang. Soalan terakhir, apabila kita akan kita bila kita nampak di bulan tengah solat Jumaat, kita lebih gemar memilih untuk semayang sendirian. Jawabnya makruh. Nabi kata siapa semayang sendirian tadi, si bulan, lain kali jangan bulan. Ada seorang lagi semayang seorang. Nabi tengok, Nabi stop. Dan Nabi kata, siapa tadi yang semayang macam seorang diri di belakang? Saya ya Rasulullah. Jangan ulang lain kali. Maksudnya lain kali semayanglah beramai-ramai. Okey. Kemudian makna jangan ulang tadi, semayang kamu tadi sah, tetapi jangan ulang ini. Okey. Habis dah soalan. 2 minit lagi soalan lisan satu soalan. Cepat. Last. Ya. Kita kalau semayang fardu contohnya, selepas azan kita semayang sunat sebelum solat. Andai kata kamat, adakah kita tinggalkan sunat ni? Kita cepatkan semayang sunat, salah dah masuk. Okey? Boleh laju kan? Allah sepilah mana tekan kaki kirinya. Ada lagi soalan? Muslimah? Ada tak? Nak gosok juga bagi lurus. Tak ada? Allah terima kasih kepada semua. Semoga Allah berkati pertemuan ini. Mohon maafkan masing-masing yang ada ini. Apa yang baik daripada Allah, yang salah semuanya daripada kita sendiri. Mudah-mudahan ia daripada tadi yang baik. Allah maafkan ma'ala tanah. Yang berada pada sina'ai ma'ala Nabi Muhammad SAW. Wa'ina adabana salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.